Okay, aku bersama dengan wajah yang dirindui dalam industri, Datuk Zainal Abidin. Daripada Headwind, album solo yang meletup dan sebagainya. Persoalan di sini ialah ramai yang tanya tu, kenapa Datuk merajuk begitu lama? Bahkan dekad tu. Sebenarnya persoalan tu salah. Saya tak pernah mengajuk Headwind ni. Malam siang lalui dengan debaran di hati, pengalaman teman-teman membuatku rasa bimbang. Selama 10 tahun Headwind, apabila 10 tahun tu saya rasa diri saya ni boleh membuat sesuatu yang lebih daripada apa yang saya lakukan dengan Headwind. Okey. Jadi saya minta penerangan dia orang. Saya nak meninggalkan kumpulan Headwind untuk meneruskan perjuangan saya dalam industri muzik dan membuktikan pada diri saya sendiri ni berapa jauh saya boleh pergi dalam industri. Tapi ini adalah satu risiko yang agak berbahaya menjadi penyanyi solo. Oleh kerana Allah berikan saya rezeki, saya berjaya. Alhamdulillah. Okey. Selama 25 tahun saya tak bersama dengan dia orang. Sebenarnya dalam hati ni punya rindu dengan Headwind, nak perform, nak sama-sama atas dengan Headwind ni Tuhan dia yang tahu. Banyak tawaran-tawaran yang nak gabungkan balik Headwind. Salah satunya awak lah yang cuba sedaya upaya untuk letakkan balik Headwind ni. Tetapi dalam hati saya ni, kalau saya nak kembali dengan Headwind, saya tak nak mahu membuat sesuatu yang tangkap muat. Saya nak membuatkan sesuatu yang betul-betul memberi impact dia macam dulu. Dan pada 35 tahun jaya saya sebagai seorang penghibur, saya kembalikan Headwind baru-baru ni pada 25 Februari yang lepas. Ini satu pementasan yang saya rasa benar-benar berjaya. Saya kembali dengan kumpulan Headwind, mendapat sambutan yang baik. Ianya menjadi satu titik sejarah yang semua peminat-peminat Headwind suka, gembira, menangis pun ada. Dan ianya memberikan saya satu kepuasan kerana saya membuatkan suatu impak yang besar untuk kumpulan Headwind yang saya sayang, saya rindui, dan saya kembali dengan dia untuk selama-lamanya, insyaAllah. Muncul bersama dengan album baru, adakah ini di tahap mustahil ataupun dalam perancangan? Perancangan, ya. Kita merancang untuk keluarkan satu single, tapi single ni adalah untuk single Hari Raya. Lagu Hari Raya begitu tu? Paling dekat Hari Raya, dan ianya memberikan satu tumpuan. Kita nak merayakan Hari Raya, tiba-tiba Headwind keluar dengan lagu Raya. Saya rasa masa tu adalah masa yang sesuai. Bukan surprise element lah? Bukan surprise element. Untuk mengembalikan nostalgia Headwind ni, saya rasa pada Hari Raya tu adalah hari yang sesuai. Hari yang mulia. Hari yang mulia, kan? Lepas tu baru kita merancang untuk mengeluarkan album, ataupun kita nak re-record balik lagu-lagu Headwind yang pernah kita popularkan, seperti Kita Serupa, Suraya, segalanya mungkin, Hanya di Radio, Pelangi, banyak lagi, dalam bentuk akustik dan juga arrangement terbaru. Kita refresh balik dan tambahlah 1-2 lagu baru. Kenapa re-record? Apa Datuk tidak yakin genre ataupun melodi-melodi Headwind dah tak boleh diterima? Sebenarnya saya yakin dengan Headwind kerana Headwind ada banyak pengikut. Setakat 1-2 lagu ini memang tak jadi mustahil untuk kita mengeluarkan pengenalan lah. Tapi saya rasa memandangkan industri hiburan ni, cara penjualan album, cara penjualan CD berubah. Kerana zaman kita dulu kita jual CD, kita jual rekod, fizikal lah. Secara fizikal. Sekarang ni semua download. Kita terpaksa memikirkan dengan teliti dari sudut perniagaannya supaya orang boleh membeli dengan cara yang terkini. Tentang komen ni tu, komen daripada peminat atau pendengar. Tak kisah jika komen itu datangnya dari seorang yang profesional tentang seawal pembikinan muzik, track by track atau sebagainya, proses di studio dan sebagainya. Masalahnya sekarang ni, peminat-peminat yang kritik ni pun tak tahu apa-apa tentang seawal pembikinan muzik tu sendiri. Jadi diorang ni kadang-kadang main, ayolah ikut mulut diorang kalau diorang nak cakap apa diorang kan. Kadang orang ni main sembo je. Betul. Jadi sebagai seorang yang profesional dalam bidang muzik, komen-komen begini apakah ia kadang-kadang mendatangkan impact, terguris di hati atau sebagainya? Macam saya dah lama, selama 30 tahun, 40 tahun dalam industri muzik ni. Kalau datangnya daripada profesor universiti muzik, contohnya macam M. Nasir ke Ramli Sarip ke memberi komen, ianya akan kita pandang serius. Ramli FS mengatakan bahawa kau menyanyi sumbang nak. Apa hal kau dah 35 tahun menyanyi masih lagi sumbang, kau tak kenal ke telinga kau ni, kan? Komen yang sebegitu dan datangnya daripada orang yang sebegitu, kita akan menitik beratkan. Tetapi kalau sekat budak 15 tahun, budak 17 tahun baru ada dua album, kan, nak cakap pasal kita punya kebolehan, kan, itu kita ambil ringan. Tapi ada kalanya mereka nampak lebih jelas dari kita. Dan ini mungkin zaman mereka. Mungkin kita masih lagi dengan lagu-lagu yang mendayu-dayu. Alright.
kan mereka ni dengan lagu lompat-lompat, lagu bercakap-cakap, Lagu bercakap-cakap. mungkin tak sesuai dengan haluan telinga mereka. Kita kena pertimbangkan juga sebagai penyanyi veteran, tak bolehlah kita nak jadi orang tua biat. Saya nak berrap pula melompat dengan ganggang atas pentas. Jangan tu, tak senonoh, jangan kau buat tu. Aku sendiri naik atas pentas. Aku Buruk jadi kan. Jadi benda tu kita kena pertimbangkan dengan secara rasional. Apakah Datuk akan kembali bersama dengan album hijau macam dulu, irama-irama macam Faktor umur, faktor usia. Okey. Saya pun dah hampir 60 tahun umur. Solo ni adalah satu pergerakan yang secara dengan tumpuan ataupun dengan objektif yang nostalgia. Untuk mengembalikan nostalgia. Bukan untuk mencari populariti ataupun mencari kekayaan ataupun mencari nama ataupun mengejar anugerah. Kerana itu era itu dah tamat untuk saya. Tengah gelombang politik di sini munculnya titik-titik permulaan. Persimpangan yang surreal bermula ialah erosi sosial. Kau manusia diberi dan memberi percobaan dilepaskan diri hati.